Okey, kelebihan solat Isya. Ini kelebihan khusus solat Isya dan solat Fajar. Siapa tak buat rugi ya. Daripada Uthman radhiyallahu anhu daripada Uthman berkata, man sallal Isya. Siapa solat Isya fi jama'atin, berjemaah, pastilah di masjid. Apa kelebihannya? Faka'annama qama nisfal laili. Pahala seolah dia mendirikan separuh malam. Separuh malam ni berapa jam? Kalau satu malam maghrib sampai Isya, berapa jam? Maghrib sampai subuh. Daripada maghrib sampai subuh 10 jam. Okey. Kita mampu tak nak salat malam 5 jam, separuh? Tak mampu. Tapi Allah nak bagi juga pahala salat 5 jam walaupun kita tidur. Cara apa? Pergi salat Isya berjemaah di masjid. Berapa minit? 15 minit. Tapi yang dapat pahala solat Jumaat tu lain. Ini pula dapat ekstra pahala solat malam 5 jam. Yang kedua, wa man shalla subha, siapa yang solat subuh fi jamaah, berjemaah, fa ka'annama qama al-laila kullahu. Pahala seolah dia mendirikan malam sepanjang malam. Kalau malam 10 jam, dia pergi salat Isya berjemaah, lepas tu balik dia tidur. Sampai subuh. Subuh dia pergi salat jemaah, dia tak bangun langsung. Dia dapat tak pahala salat malam? Berapa jam? 10 jam. Pahala salat 10 jam. Mustahil orang tu boleh salat 10 jam. Tapi Allah nak bagi pahala. Tidur je. Cuma jaga salat jemaah 2 waktu. Isya dan subuh. Tapi jangan pula Isya subuh pergi, Zuhur tak pergi dah. Kenapa? Pahala dah banyak dah. Maksudnya apa dia? Kalau dia solat Isya dan subuh, solat yang paling susah Isya dan subuh. Kalau boleh jaga yang susah, yang senang, dia akan jaga.